Selamat pagi, salam sejahtera semua. Jadi hari ini saya datang ke Ibu Pejabat Polis Daerah Putrajaya untuk membuat laporan polis terhadap Syamgas, Ketua Pengarah JKOM, sebab hari Sabtu lalu dia telah mengeluarkan satu kenyataan di dalam dia punya Facebook tu dengan tulisan Cina sesat. Ya, saya ulang sekali ya, Cina sesat. Okey. Cina sesat ni adalah satu kenyataan yang bagi saya lah sangat biadab sekali lah, dan dia telah mencetuskan satu sentimen perkauman dan menggugat ketenteraman awam dan bersifat resis lah ya, bagi saya. Dan saya telah memberi masa kepada beliau pada hari Isnin. Saya telah mengeluarkan kenyataan rasmi bahawa saya berikan masa 24 jam untuk beliau membuat permohonan maaf secara terbuka dan meletakkan jawatannya sebagai Ketua Pengarah JKOM. Namun demikian, beliau telah gagah ya membuat permohonan maaf secara terbuka dan sedemikian. Justru itu hari ini saya datang membuat laporan polis di sini secara rasmi kerana apa yang dilakukan oleh beliau selaku seorang penjawat awam kanan yang berpangkat Jusa A. Dia bukan lantikan politik ke syarikat GLC ataupun bukan lantikan senator. Dia adalah lantikan penjawat awam. Ya, perkara ini saya ingin menekankan. Saya telah membuat penyelidikan dan membuat kajian. Tidak pernah pun mana-mana penjawat awam mengeluarkan kataan Cina sesat menyentuh ini sensitiviti perkauman. Tidak pernah pun mana-mana penjawat awam buat demikian. Ini adalah penjawat awam Ketua Pengarah yang pertama di Malaysia mengeluarkan kataan yang melampau sekali. Justru itu saya menuntut satu penjelasan daripada Perdana Menteri dan Ketua Setiausaha Negara. Mengapa seorang penjawat awam boleh mengeluarkan kataan yang begitu biadab sekali? Dan saya ingin menegaskan satu perkara lagi. Beliau adalah ahli parti PKR. PKR. Dia ahli parti PKR. Oh, ya ke? Oh. Dia masuk PKR. Ya. Mana tak laku? Dan dilantik sebagai inilah Ketua Pengarah kan. Saya ingin menegaskan walaupun kamu ya ahli PKR ke apa, tiada orang mempunyai hak untuk menikmati kegebalan undang-undang. Tiada orang boleh berdiri di atas undang-undang. Ini adalah negara Malaysia. Tidak kira kamu bangsa Cina ke, India ke, Melayu ke, Kadazan ke, Iban ke, tiada sesiapa di negara Malaysia boleh berdiri di atas undang-undang. Saya amat kecewa sekali. 2 hari lepas, saya nampak satu berita bahawa Tony Cheng, Timbalan Menteri Komunikasi, telah mengeluarkan kenyataan berhubung perkara ini. Beliau hanya sebut memberi nasihat. Nasihat! Hey, hello, come on. Ini adalah satu kesalahan 3R tau. Dia sekarang sentuh isu agama. 3R ni kaum dengan institusi diraja. 3R. Jika pihak lawan yang sentuh, tangkap terus tengah malam pukul 3, seperti apa yang berlaku terhadap Menteri Besar Kedah Sanusi. Jam 3 pagi pergi tangkap dia. Apabila kena batang hidung sendiri, jadi bisu, jadi buta, tak nampak, pura-pura tak nampak. Kan? Apabila kena pihak lawan, agresif. Dia kata itu semua salah. Kan? Jadi saya tidak fahamlah apa standard ini Timbalan Menteri Komunikasi. Dan paling saya bengang sekali apa yang berlaku. Fahmi 2 hari lepas dia keluarkan Menteri Komunikasi, dia keluarkan satu kenyataan bahawa dia telah teguh Syamgas. Dia telah teguh dan dia kata dia risau ini akan jadi satu spekulasi di kalangan masyarakat. Dia sekarang ni bukan dia risau. Dia bukan risau pasal kesalahan ni, apa yang dilakukan oleh Ketua Pengarah. Dia pula bagi risau spekulasi. Benda ni sudah berlaku, fakta. Benda ni wujud. Apa spekulasi? Tiada pun sebarang spekulasi. Inilah tingkah laku yang merosakkan generasi orang muda. Terakhir sekali, tiada pun mana-mana pemimpin DAP keluarkan kenyataan sehingga hari ini. Kalau balik kepada zaman DAP masih pembangkang, mungkin di sini bukan Rafidah, di sini adalah Ngah Koming, di sini adalah Anthony Loke. Kan dulu mereka lantang bersuara untuk mempertahankan hak ataupun maruah masyarakat Cina. Di mana mereka sekarang? Bila kena orang mereka, Pakatan Harapannya orang terus jadi bisu sudah. Apa pun tak nampak, jadi buta. Segalanya tak nampak. Saya tertinggal mungkin Gobind Singh di belakang saya. Dia wakil peguam saya. Jika kena zaman dululah. Inilah namanya hipokrit. Okey, itu saja daripada saya tuan-tuan semua. Syamgas ada memaklumkan selepas benda ni kecoh Eric Situ, bantai dia, you bantai dia. Dia kata, saya fokus kepada dua itu saja, Albert dengan Eric. Saya takkan untuk semua Cina. Jadi ini merupakan satu fitnah terhadap saya. Mungkin komen sikit pasal tu. Saya buat apa salah dengan dia? Apa dosa saya dengan dia? Kenapa dia mencaci saya Cina sesat? Walaupun dengan seorang ke dua orang ke, dia tetap mengeluarkan kenyataan itu, Cina sesat. Apa dosa saya?
Apa saya buat salah dengan dia? Minta saya menuntut dia menyatakan. Tapi saya nak tambah, ada Chinese yang buat video berkaitan yang dikatakan Syamgas kata pada dua individu Cina sesat. Tetapi seorang Cina perempuan wanita membuat satu video menyatakan dia sendiri pun terasa dekat situ kerana diletakkan Cina sesat. So maksudnya dekat sini dia bukannya, bila dah sebut Cina sesat, dia bukan pada dua individu ni je yang akan terasa. So saya dapat rasakan ramai lagi kaum Cina lain yang terasa juga dekat situ. Sebab dia dah main sentimen kaum dekat situ. Sebelum saya terlupa, jika dia confident sangat, dia yakin sangat dia tak buat salah, mengapa dia pergi ubah itu posting? Dia pergi edit itu posting. Daripada dua Cina sesat, dia tukar bagi dua orang sesat. Jika kamu confident sangat, janganlah kamu ubah. Kekalkan saja Cina sesat tu. Lepas tu dia punya penafian video itu, yang sesat tu dia bagi blur kan. Secara teliti dia sebut tu Cina sesat tu dia blur kan tau. Dalam mall. Dalam mall tu dia blur kan dia sesat. Kalau kamu confident sangat, sebutlah. Jangan padam. Okey Albert, pada minggu lepas masa you datang di sini juga untuk buat sidang media, dia pun datang. Dia pun ada. Dan masa itu dia telah melontarkan cabaran berdebat terbuka kepada anda. So, apa jadi dengan cabaran sebab saya tahu anda dah sahut, anda kata okey, bring it on, bila beritahu mana saja siapa pengajuk, tak kisah siapa mana pun. So, apa yang perkembangannya? Pada hari Khamis lalu, pagi jam 9.30 di sinilah. Nah, ini tempat. Nah, dia berdiri sini. Nah, ini ada bukti tau, ada video semua. Itu tu sana. Dia ajak, dia cabar. Dia cabar aku. Dia kata, betul. Saya akan sediakan pentas untuk kita debate. Kan? Lepas tu saya sahut cabaran tersebut. Dia sekarang ni sudah diam, dia seolah-olah sudah hilang. Dia tak berani lagi bangkit isu ini. Memalukan. Kau ni ketua pengarah Jusa A tau. Kau bukan memalukan kau seorang tau, kau memalukan semua ketua pengarah di Putrajaya tau. Lagi satu Albert, sebelum anda menjadi mangsa kemarahan dia, dia terlebih dahulu marah kepada Datuk Eric Situ ataupun Lim Sian Si. Sama juga, dia telah mencabar debat, tapi sudahnya bila keluar poster, dia letak orang lain pula berdebat bagi pihak dia. Bukan dia sendiri, pada dia yang cabar. So mungkinkah benda itu akan berlaku pada you juga, dan apa pandangan? Saya tidak terima. Saya mahu dia sebab dia ajak saya. Mana boleh dia lepas dia cabar saya, dia yang cabar saya. Bukan saya yang pergi cabar dia. Dia yang cabar saya, takkan dia mau tukar orang. Malu loh tu. Kalau saya tak berani jumpa orang tau. Saya mungkin sembunyi di rumah loh. Dia yang cabar, dia panggil orang lain datang. Hai, come on lah, gentleman lah. Kalau kau jantan, gentleman lah. Kita pun dah ada WhatsApp dia tak balas. Lepas tu satu lagi, dia bagi saya nombor WhatsApp dia kan. Saya WhatsApp dia, tak pernah balas pun. Blue tick tak? Tak, saya pun tak perasan lah. Tapi saya WhatsApp dia tak balas. Dia tak balas langsung. Dia bagi nombor saya buat apa? Kalau dia tak mau balas, baik dia jangan bagi. Kan? Dia nak menambahkan koleksi kot. Tapi tak apa. Satu lagi sebelum saya lupa. Ini Perdana Menteri kata semalam kemarin punya statement, dia kata jangan pilih ini pemimpin sombong. Dia katalah pemimpin sombong tu kononnya orang UMNO di Johor lah. Pemimpin sombong. Siapa yang sombong sekarang? Fahmi Fazil, Menteri Komunikasi. Aku pergi sana 4 kali 8 jam aku tunggu dia. Aku tunggu dia 8 jam tau. Siapa yang sombong? Kan? Sekarang ni dia yang bagi nombor si botak Syamgas tu, dia bagi nombor kepada saya, dia minta saya teks dia, dia tak mau balas. Siapa yang belagak? Siapa yang sombong? Justru itu Anwar beli cermin dulu lah, tengok sendiri dulu sebelum berucap. Kan? Dan Syamgas pula dia pula nak saman Eric Situ. Konon dia tuduh Eric Situ fitnah dia sebagainya. Dan apa komen? Tiba-tiba nak saman kan, out of the blue. Ini panggil abuse of the court process tau. Faham tak? Dalam bahasa Melayu panggil menyelewengkan proses mahkamah. Okey, dia asyik guna ini mahkamah untuk menakutkan orang, mengecam orang. Come on lah, saya sini. Saman saya sekali lah. Kan? Kamu mencaci saya Cina sesat, kamu lagi mau saman saya. Kamu ingat kamu siapa? Kamu raja. Kamu lebih tinggi daripada raja tau, seolah-olah. Kamu sudah caci orang, kamu mau saman orang. Kamu ni namanya bully tau. Okey, baik. Jadi bila you rasa dia tak jawab you punya mesej yang you hantar pada dia tu, you rasa dia sekarang sedang ketakutan je? Saya rasa tak dia boleh tidur malam. Saya sahut dia punya debate ni bukan dalam bahasa Cina dan bahasa English tau. Saya sambut sahut dia punya debate ni dalam bahasa kebangsaan. Saya anak jati Malaysia, datang debate dengan saya dalam bahasa Melayu, bukan bahasa English. Jangan takut. Right.
Posting dia pun dah I can speak very well English. I have no problem. If you want to debate with me in English, it's okay. Please, I'm ready. Kan? Tapi dalam bahasa Melayu, bahasa kebangsaan, kita anak Malaysia. Kenapa Albert ambil beberapa hari selepas daripada posting? Maksudnya dia selepas posting tu tak terus buat. Kenapa? Sebab kan kita ni manusia kan. Kita bukan orang yang bersifat resis, mau menimbulkan huru-hara ke apa. Kita bagi masa. Hari ini saya telah keluarkan satu kenyataan rasmi. Saya bagi dia masa untuk 24 jam untuk membuat permohonan maaf secara terbuka dan meletakkan jawatan sebab dia memalukan kerajaan ini. Kononnya kerajaan Madani inilah yang kajian yang bagus, yang efektif, perpaduan. Yang untuk mempertahankan perpaduan. Nah, inilah mempertahankan perpaduan Cina sesat ni keluar. Reform mati. Lawan tetap. Lawan. Terima kasih semua.